Suatu hari, bro rasa nak keluar rumah untuk berjoging. Tetapi sebaik sahaja keluar rumah, dia rasa bahang yang sangat panas sehingga dia rasa kulit dia macam nak terbakar. Cuaca panas melampau atau heat wave ni bukan benda main-main. Ia sebenarnya boleh membahayakan nyawa. Secara semula jadi, badan kita akan mengekalkan suhu dalaman pada 37 darjah Celsius dan kita akan berpeluh untuk menyejukkan badan. Tapi, bila cuaca terlalu panas berserta kelembapan yang tinggi, peluh tak dapat menyejat dengan berkesan. Akibatnya, haba akan terperangkap di dalam badan dan ini boleh menyebabkan kelesuan haba ataupun strok haba yang boleh membawa maut. Jadi, macam mana kita nak kekal selamat apabila berdepan dengan situasi macam bro ni? Langkah pertama dan paling penting, pastikan anda minum air kosong secukupnya untuk menggantikan bendalir yang hilang. Elakkan minuman seperti kopi atau air berkarbonat yang manis kerana ia hanya akan membuatkan badan anda lebih dehidrasi. Kedua, cepat-cepat sejukkan badan anda. Anda boleh mandi air sejuk, letakkan tuala basah di kepala atau leher dan rendam kaki di dalam air sejuk. Pastikan juga anda memakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah supaya ia memantulkan cahaya matahari dan membenarkan udara beredar pada kulit. Ketiga, kawal suhu persekitaran anda. Tutup langsir pada waktu siang supaya haba matahari tidak memanaskan rumah dan buka tingkap pada waktu malam untuk udara sejuk masuk. Kalau rumah masih rasa panas, luangkan masa di tempat awam yang berhawa dingin seperti pusat beli belah atau perpustakaan. Kalau bro dah insaf, dekat masjid pun boleh. Seterusnya, elakkan melakukan aktiviti fizikal yang berat di luar rumah, terutamanya pada waktu puncak, iaitu dari tengah hari sehingga lewat petang. Kekal hidrat, sejukkan badan dan jaga diri anda pada musim panas ini.